Aduhai, Dr. Lim. Ramai orang bila dengar strategi 226 RWA Desk terus rasa susah sangat. Macam terlalu tinggi tahapnya. Sampai ada yang tak berani percaya. Doktor pula pakar keuangan. Boleh tak doktor terangkan pada kami apa sebenarnya strategi 226 ini? Dan kenapa ia dikatakan boleh bantu orang biasa macam kami yang tak faham RWA pun untuk capai lonjakan kekayaan? Semua orang, jangan takut dengan nama itu. Dalam dunia kekayaan, yang penting bukan anda lari laju atau tidak. Yang penting anda ada sistem yang stabil atau tidak. Strategi 226 RWA Desk ini sebenarnya bukan benda pelik pun. Ia cuma satu cara keuangan yang klasik, iaitu pengagihan aset dan pelarasan secara dinamik. Maksud mudahnya, logik keuangan yang biasa diolah semula supaya orang biasa pun boleh faham dan boleh ikut. Oh, begitu. Boleh doktor jelaskan satu persatu? Boleh. Kita mula dengan dua yang pertama. Dua pertama ini bermaksud 20% digunakan untuk pelaburan semula. Biasanya orang biasa hari ini untung sedikit, esok pun untung sedikit juga. Naiknya perlahan, macam garis lurus. Tetapi strategi 226 tidak begitu. Ia gunakan pertumbuhan awal untuk gandakan jumlah mesin lombong. Bila mesin bertambah, hasil juga boleh bertambah. Itu yang buat kekayaan berkembang macam berbulah salji. Maksudnya mudah. Sebahagian hasil yang anda dapat, anda guna semula untuk beli lebih banyak mesin. Daripada 10 mesin, lama-lama boleh jadi puluhan. Kemudian boleh jadi ratusan. Pertumbuhan jumlah mesin inilah asas kepada pertumbuhan kekayaan yang lebih cepat. Oh, faham. Jadi, dua yang kedua pula apa? Dua yang kedua juga 20%. Tetapi kali ini untuk staking. Dalam bahasa mudah, ia seperti mengunci sebahagian hasil supaya tidak digunakan sesuka hati. Dalam RWA Desk, tujuan utamanya ialah untuk dapatkan token PDC. Kenapa PDC ini penting? Sebab di belakangnya ada aset sebenar yang menyokong, iaitu Royal Beach Family Hotel di Port Dickson yang bernilai 240 juta. Bila hotel beroperasi dengan baik dan sebahagian keuntungan digunakan untuk beli semula token PDC di pasaran, jumlah token dalam pasaran jadi berkurang. Bila bekalan berkurang, nilai token yang anda pegang berpotensi jadi lebih tinggi. Inilah yang dipanggil kesan deflasi aset. Mudah cakap, ia macam tambah satu lapisan perlindungan pada pelaburan anda. Jadi, hati pun rasa lebih tenang. Menarik. Jadi, angka 6 yang terakhir pula? 6 yang terakhir bermaksud 60% digunakan untuk direalisasikan. Maksudnya, bahagian ini boleh terus diambil semula. Inilah bahagian yang paling ramai orang suka dengar. Sebab ia jawab satu soalan penting, iaitu bila boleh balik modal. Secara mudah, berdasarkan data RWA Desk, jika ikut strategi 226, anggaran masa untuk balik modal sekitar 66 hari. Maksudnya, selepas itu, tempoh yang seterusnya lebih kepada menggunakan hasil yang sudah dijana. Aliran tunai yang berterusan inilah yang jadi penstabil kepada keseluruhan sistem keuangan anda. Sebab itu orang rasa lebih yakin. Dr. Lim, bagi orang yang langsung tak faham teknologi, apa cara paling mudah untuk mula faham dan juga kongsi dengan orang lain? Saya ringkaskan kepada 3 cara paling mudah. Cara pertama, guna konsep tuan rumah digital. Jangan terus cakap pasal blockchain, jangan terus cakap pasal teknologi. Cakap saja begini pada kawan. Awak tak perlu beli rumah di Port Dickson. Tak perlu urus dokumen yang susah. Awak cuma perlu ambil satu mesin RWA Desk dan ia seolah-olah menjadikan awak sebagai pemegang bahagian digital dalam hotel itu. Setiap hari berpeluang dapat hasil macam sewaan digital. Bila cakap macam ini, orang lebih mudah faham dan mereka rasa konsep itu dekat dengan kehidupan mereka. Betul juga. Bila cakap mudah, orang terus nampak gambarannya. Ya, cara kedua pula, guna plan masa 1095 hari. Terangkan kepada orang bahawa 3 tahun ini ialah satu kitaran penuh. Tahun pertama, fokus bina asas, tambah mesin, kukuhkan sistem sendiri. Tahun kedua, mula nikmati aliran tunai yang lebih stabil. Tahun ketiga, mula nampak hasil besar dengan lebih jelas. Bila orang dengar begini, mereka akan faham ini bukan skim cepat kaya. Ini ialah pertumbuhan yang stabil dan lebih meyakinkan. Itu memang lebih senang difahami. Betul.
Cara ketiga pula, gabungkan produk atau servis dengan mesin lombong. Kalau anda ada bisnes sendiri, contohnya salon, pusat urut atau jual produk tertentu, anda boleh buat promosi macam ini. Beli produk atau servis saya sampai jumlah tertentu, saya hadiahkan anda satu mesin RWE Desk. Cara ini sangat kuat sebab ia tukarkan perbelanjaan biasa menjadi permulaan kepada satu aset. Pelanggan bukan saja dapat barang atau servis yang mereka mahu, tetapi juga dapat satu aset digital yang berpotensi beri hasil untuk tempoh yang panjang. Dari sudut pemasaran, daya tarikannya memang kuat dan kadar penukaran pelanggan pun biasanya jadi lebih tinggi. Wah, bila doktor terangkan macam ini, rasa macam benda ini taklah sesukar yang kami bayangkan. Terima kasih banyak Dr. Lim. Hari ini memang rasa macam dapat satu kelas kewangan yang sangat jelas dan mudah faham. Dalam episod akan datang, kita akan jemput pula seorang tokoh besar dari dunia kewangan untuk bantu kita faham lebih mendalam tentang strategi 226 ini. Kita nak tengok bagaimana strategi ini boleh bantu orang yang tak faham RWA pun untuk bina kekayaan yang mungkin sebelum ini mereka sendiri tak pernah bayangkan. Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih semua. Jumpa lagi.